Okay guys, hari ni kita nak cari lemang untuk hari raya di Miri, Sarawak. Okay guys, kembali ke YouTube channel My Sufri Channel. So menjelang Aidilfitri, Bujang Lemang akan menjual lemangnya di situ setiap tahun tanpa miss. Sebatangnya jual lemang RM15. Dah lebih 20 tahun berniaga lemang di situ dan di Medan Sebekas Miri. Bang, tahun tu si sampai 1000 batang tak bang? Sampai. Berapa batang agak? Kadang 800 je. 800 lebih ha? Kita ada program. Tak ada booking bang? Sedang. Untuk yang si Arif bila pun. Kau boleh? Pecah. Kau. Kita mula apa? Lemang memang 30 tahun dah bang. Sejak tahun 80-an. 90-an. 90-an. So 90-an lah. So itu si sampai 1000 batang. Masih sampai. Dalam 800 lebih je lah. 800 lebih batang lah. Okay. So situ tempat saya proses masukkan beras ke dalam buluh. Sebelah yang mula apa ya? Santan. Ha? Oh, blender santan. Okey, masuk dalam. Jengkah apa? Santan. So harga untuk lemangnya sebatang RM15. Yang kurus tak? Saya mau kurus betul? Okey, saya berada dekat satu tempat lagi yang buat lemang untuk tahun yang pertama di Jalan Miri Bypass, Lemang Bypass. Okey, untuk lokasi Lemang Bypass nya berdekatan dengan bypass sebelah tu aja. Okey. Jalan shortcut nak masuk ke Pujut Tanjung Batu sebelum nak pergi ke simpang Pujut ataupun keluar dekat roundabout Taman Bulatan. So ada signboard Brunei, Kuala Baram, Pujut berdepan dengan rumah kedai baru. So depan tu lah.
So inilah lemang bypass. Dia punya banner dibakar dengan arang, disaluti dengan lemak santan, disajikan bersama ayam rendang. Kita ada ayam kari. So ini dia punya lemang. Ini saiz besar, RM25. Yang saiz kecil RM20. Ini yang saiz besar. Saiz besar RM20. So nya masak di situ, nya pun lemang. So nya berpusing sendiri. So pakai mesin, ada rantai. So kita si payah pakai tangan kan. So nya pusing sendiri. Si perlu banyak pekerja lah kan. So nya pakai tenaga bateri. Kita Motor wiper. motor wiper. Oh. Wiper kereta. Oh, wiper kereta. Dah langgar je. Jul, mesin tu murah daripada apa tak malah tadi ah? Wiper kereta, motor wiper kereta. Wiper kereta lah. Oh. So yang lain lah rantai apa? Rantai Rantai motosikal. rantai motosikal. Hmm. Yang pakai bateri je lah. Pakai bateri kereta. Dekat ya pakai dimmer lah. Oh, pakai dimmer. Supaya dapat slow. Ada kontrolnya lah. Ada Mau laju pun boleh juga. Laju boleh. Tapi Oh. benda tu perlu laju. Sedang-sedang lah. Sini kontrol lajunya. Belah ni. Oh, situ. Situ aja. Oh, ada remote-nya. Ya. Okey. Oh, ada remote-nya. So nya memudahkan lah. Si perlu kami gelak tenaga pekerja. Yalah. Yang pusing sendiri. Orang diri pun boleh handle barang tu. Seorang diri pun boleh handle. Masalah benasnya ya. Untuk ngecek lah. Masak sih masak. Oh. Kamu tahunya paras ni mesti masak lah. Pokoknya cucuk meja.